Assalamualaikum. Saya daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Macam Melaka mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Farida kerana menjemput kami pada majlis iftar Majlis Datuk pada hari ini. Waalaikumsalam kepada No Karen. No Karen. Skandal sudilah datang dengan saya bagi tahu supaya bawa anak-anak yatim dan sambutan daripada persatuan-persatuan bagus. Saya harap tahun depan pun kita dapat lebihkan peruntukan untuk kita. InsyaAllah. Tapi macam Biro Kebajikan kita yang lepas kita bagi baju sekolah untuk 170 orang murid. Dan juga kita bagi 28 don 1000 kotak untuk ibu-ibu tunggal kawasan-kawasan. Don. Lepas tu yang ini untuk anak-anak yatim yang kita buat. InsyaAllah. Tapi kita buat di Bali pun kita buat. Chinese New Year pun kita buat. Christmas pun kita buat. Sampaikan salam bulan Ramadan. Saya sampaikan salam Ramadan kepada seluruh rakyat negeri Melaka. Kepada seluruh, tak kira sebenarnya bulan puasa ni untuk orang Islam, tetapi saya tujukan kepada semua bangsa. Terima kasih Datuk. Terima kasih lagi sekali. Okey.